Johor Darul Ta'zim atau JDT sekali lagi membuktikan bahawa mereka bukan sekadar sebuah kelab bola sepak biasa di Asia Tenggara. Apa yang dilakukan oleh JDT sejak beberapa tahun kebelakangan ini benar-benar mengubah lanskap bola sepak Malaysia. Kini, mereka bukan sahaja menjadi pasukan paling dominan dalam Liga Super Malaysia, malah semakin dikenali di pentas Asia kerana keberanian membawa masuk pemain bertaraf dunia yang pernah beraksi di liga-liga terbaik Eropah. Kehadiran pemain-pemain terkenal ini bukan sekadar untuk menarik perhatian penyokong. Sebaliknya, ia menjadi simbol bahawa JDT mempunyai visi yang jauh lebih besar daripada sekadar memenangi kejuaraan domestik. Mereka mahu bersaing dengan kelab-kelab elit Asia dan membina sebuah organisasi bola sepak bertaraf antarabangsa. Ramai yang dahulu menganggap mustahil sebuah kelab dari Malaysia mampu menarik perhatian pemain-pemain yang pernah beraksi di pentas tertinggi dunia. Namun JDT berjaya membuktikan bahawa dengan pengurusan profesional, kemudahan moden, kewangan yang kukuh dan perancangan jangka panjang, impian itu boleh menjadi kenyataan. Setiap kali jendela perpindahan dibuka, nama JDT sering dikaitkan dengan pemain-pemain hebat dari Eropah, Amerika Selatan dan pelbagai negara lain. Perkara ini menunjukkan bahawa reputasi kelab tersebut semakin dihormati oleh ejen, pemain dan komuniti bola sepak antarabangsa. Apa yang menjadikan JDT begitu menarik ialah mereka tidak hanya mencari nama besar semata-mata. Sebaliknya, setiap pemain yang dibawa masuk dipilih berdasarkan kemampuan untuk memperkuat pasukan, memberikan pengalaman kepada pemain muda serta membantu meningkatkan standard permainan keseluruhan. Kehadiran pemain bertaraf dunia turut memberi kesan besar kepada pemain tempatan. Mereka kini berpeluang berlatih setiap hari bersama individu yang pernah beraksi di pentas Liga Juara-Juara UEFA, Liga Utama Eropah dan kejohanan antarabangsa. Pengalaman sebegini amat sukar diperoleh jika pemain tempatan hanya bermain sesama sendiri. Selain itu, budaya profesional yang dibawa oleh pemain-pemain berpengalaman turut memberi impak positif. Disiplin ketika latihan, penjagaan pemakanan, kecergasan, mentaliti kemenangan serta cara mereka menghadapi tekanan menjadi contoh terbaik kepada generasi muda JDT. Kemudahan latihan bertaraf dunia yang dimiliki JDT juga menjadi faktor utama mengapa ramai pemain antarabangsa bersedia menyertai kelab ini. Kompleks latihan moden, stadium yang berkualiti serta sokongan penuh daripada pengurusan memberikan keyakinan bahawa mereka menyertai sebuah organisasi yang benar-benar serius. Tidak ramai kelab di Asia Tenggara memiliki infrastruktur seperti ini. Oleh sebab itu, JDT sering dijadikan penanda aras oleh banyak kelab lain yang mahu meningkatkan tahap profesionalisme mereka. Kejayaan JDT selama ini juga tidak berlaku secara kebetulan. Ia lahir daripada perancangan yang konsisten selama bertahun-tahun. Daripada pembangunan akademi, pelaburan dalam sains sukan, penggunaan teknologi analisis prestasi sehingga kepada pencarian bakat di seluruh dunia, semuanya dilakukan secara sistematik. Dominasi mereka dalam Liga Super Malaysia membuktikan bahawa kestabilan pengurusan memainkan peranan yang sangat penting. Setiap musim, sasaran mereka bukan sekadar mempertahankan kejuaraan, tetapi terus meningkatkan kualiti pasukan. Kini fokus JDT semakin jelas iaitu mahu mencipta kejayaan lebih besar dalam saingan Asia. Mereka sedar bahawa untuk menewaskan kelab-kelab dari Jepun, Korea Selatan, Arab Saudi dan negara-negara lain, pasukan perlu memiliki pemain berkualiti tinggi serta skuad yang mendalam. Atas sebab itulah JDT terus memperkukuhkan pasukan dengan gabungan pemain tempatan terbaik, pemain warisan berkualiti serta bintang import yang memiliki pengalaman luas. Kombinasi ini menjadikan mereka sebuah pasukan yang lebih seimbang dan sukar dituaskan. Ramai pemerhati bola sepak melihat bahawa JDT kini berada pada tahap yang berbeza berbanding kebanyakan kelab di rantau Asia Tenggara. Mereka bukan lagi sekadar juara Malaysia, tetapi sudah mula membina identiti sebagai kelab yang mampu menarik perhatian dunia. Kesan kehadiran bintang antarabangsa turut dirasai oleh penyokong. Setiap kali JDT beraksi, stadium dipenuhi ribuan peminat yang mahu melihat aksi pemain-pemain berkualiti tinggi. Perlawanan mereka juga mendapat liputan media yang lebih meluas berbanding sebelum ini.
Di media sosial, nama JDT semakin dikenali oleh penyokong dari pelbagai negara. Video aksi pemain, jaringan cantik dan suasana stadium sering menjadi tular, sekaligus membantu meningkatkan imej bola sepak Malaysia di mata dunia. Lebih menarik lagi, kehadiran pemain bertaraf dunia turut membuka peluang kerjasama dengan pelbagai pihak. Penaja antarabangsa lebih berminat untuk bekerjasama, manakala nilai komersial kelab terus meningkat dari semasa ke semasa. Perkara ini membolehkan JDT terus melabur dalam pembangunan pasukan tanpa terlalu bergantung kepada satu sumber kewangan sahaja. Model pengurusan seperti ini menjadi contoh yang sering dipuji oleh ramai pemerhati bola sepak. Dalam masa yang sama, pemain muda Akademi JDT turut mendapat manfaat besar. Mereka bukan sahaja menerima latihan berkualiti tinggi, malah dapat mempelajari teknik, taktikal dan mentaliti profesional secara langsung daripada pemain-pemain berpengalaman. Inilah antara faktor yang menjadikan pembangunan pemain di JDT semakin berkualiti. Ramai bakat muda kini mempunyai peluang lebih besar untuk berkembang sebelum menyertai skuad utama. Di pentas Asia pula, JDT semakin dihormati. Lawan tidak lagi memandang rendah kemampuan wakil Malaysia ini. Sebaliknya, setiap pasukan kini membuat persediaan rapi apabila bertemu JDT kerana mereka sedar bahawa kelab ini memiliki pemain yang mampu mengubah keputusan perlawanan pada bila-bila masa. Kemampuan JDT mengekalkan prestasi tinggi selama bertahun-tahun menunjukkan bahawa kejayaan sebenar bukan hanya bergantung kepada pemain bintang. Ia datang daripada sistem yang kukuh, pengurusan profesional dan budaya kemenangan yang dibina secara konsisten. Ramai penyokong berharap lebih ramai lagi pemain bertaraf dunia akan memilih JDT sebagai destinasi baharu dalam karya mereka. Jika perkara itu terus berlaku, tidak mustahil kelab ini akan menjadi antara kuasa utama bola sepak Asia dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Namun apa yang lebih penting ialah bagaimana JDT menggunakan pengalaman pemain-pemain hebat tersebut untuk membantu pembangunan bola sepak tempatan. Jika ilmu dan pengalaman itu berjaya dipindahkan kepada pemain muda Malaysia, manfaatnya bukan sahaja dinikmati oleh JDT tetapi juga oleh Harimau Malaya. Perjalanan JDT masih panjang. Cabaran di Asia semakin sukar dengan kehadiran kelab-kelab yang mempunyai bajet jauh lebih besar. Walaupun begitu, JDT telah menunjukkan bahawa dengan perancangan yang betul, disiplin tinggi dan keberanian untuk berfikir di luar kebiasaan, mereka mampu bersaing dengan sesiapa sahaja. Hari ini, JDT bukan sekadar memiliki pemain terkenal. Mereka memiliki identiti, sistem, kemudahan moden dan cita-cita besar untuk terus mencipta sejarah. Itulah sebabnya ramai menganggap JDT tidak lagi bermain-main dalam usaha membina empayar bola sepak mereka. Jika momentum ini berjaya dikekalkan, tidak mustahil suatu hari nanti JDT akan melakar pencapaian yang lebih gemilang di pentas Asia dan menjadi inspirasi kepada seluruh kelab di rantau ini. Satu perkara yang pasti, dunia bola sepak kini semakin sedar bahawa Johor Darul Ta'zim bukan lagi sekadar nama besar di Malaysia, tetapi sebuah kelab yang sedang melangkah dengan penuh keyakinan ke arah status elit bola sepak Asia.